Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fit dan hari ini saya akan buat episod baru Apa Rasa. Nak makan apa hari ni? Thai lemon chicken chop guys. Kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada banyak sayur-sayuran. Dan kenapa dia jadi aku punya favourite? Sebab dia adalah crispy di luar tapi lembut di dalam. Dan salah satu sebab aku suka makanan ni sebab dia ada kuah. So jom kita cuba Thai lemon chicken chop. Luaran dia crunchy, dalaman dia lembut. Campuran yang tak akan membuat kita bosan lah. Thai lemon chicken chop ni tak pedas langsung. So kalau ada anak-anak ke budak-budak yang nak order, silakan, boleh order Thai lemon chicken chop. So memang fokus dia lebih kepada masam lah. Memang ada masam, tapi dia juga ada manis-manis tau. Tapi dia ada rasa keunikan dia tu, rasa masam-masam manis. Kita cuba dengan sayur-sayur pula. So setengah orang kalau makan dia manis kan, memang orang akan cepat muak sebenarnya. Lepas tu sayuran-sayuran dia ni buatkan mulut kita tu rasa fresh balik. Sedap pula makanan ni. Nak komen pun, saya makan lah kejap. Saya tunggu apa lagi? Datang dan order sekarang Thai lemon chicken chop.